Sebelum kita infak Ramadan ke tempat-tempat yang lain, sebelum kita hantar duit kita, beras kita, pakaian kita, kewangan kita, emas kita ke tempat-tempat yang lain, tolong singgah ke rumah dan dapur adik-beradik kita. Tak hanya adik-beradik kita, adik-beradik yang kita seibu sebapa ataupun adik-beradik kita lah yang selama ni kita hidup bersama. Tanya beras kat dapur dia ada tak? Berasnya, ikannya, makanannya, pakaian sekolah anak, duit untuk anak sekolah, duit untuk anak bayar yuran. Cukup tak keluarga adik-beradik kita ni? Selepas kita dah check up keluarga kita, tengok keluarga adik-beradik kita yang susah. Kalau kita dikurniakan rezeki yang lebih, ada sedikit kewangan, tak kaya kita, cuma ada yang lebih, tengok dapur adik-beradik kita, tengok kewangan dia, tengok baju sekolah anak-anak dia, tengok yuran anak sekolah anak-anak dia. Anak dia ni macam anak kita lah, tuan-puan sekalian. Jangan pula kita bercakap tu lah, Ustaz, malas sangat sekolah, dulu orang suruh sekolah, tak nak sekolah, padam muka. Ingat, jangan bercakap begini. Jangan. Kadang-kadang kejayaan kita hari ini ada hasil pengorbanan adik-beradik kita yang mungkin susah pada hari ini, yang mungkin yang kerja kampung pada hari ini. Dan ingat, cerdik kita, pandai kita, rezeki yang kita ada pada hari ini semua milik Allah. Bukan sebab cerdik ni bukan milik kita, semua kurniaan Allah. Ya, usaha kita tapi izin Allah. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh itu, tengok dapur adik-beradik kita, cek betul-betul. InsyaAllah tahun ini kalau semua orang buat begini, tak ada orang susah, tak ada adik-beradik yang susah, semua boleh sekolah dengan gembira, masuk Ramadan dengan penuh persediaan dan keberkataan, menuju Syawal meraihkan kembali kepada fitrah dengan gembira dan insyaAllah. Maka faham ni, sebarkan video ini kepada keluarga kita insyaAllah.